Okey, hari ni 9 hari bulan 10 Okey, inilah rumah burung 20 kali 60 jadi kita boleh tengok burung di luar. Boleh cameraman boleh tengok di luar sana. Inilah hasilnya kalau rumah burung kita dalam keadaan yang baik. Musuh dijaga dengan kawalan musuh dijaga dengan bagus. Suara hidup luar dan dalam. Jadi bila kita dapat kawal musuh luar dan dalam, suara pun kita dapat jaga supaya tak mati. Jadi burung akan rasa selesa lah. Jadi inilah hasil daripada rumah burung ini. Jadi sekarang ni kita akan ekspor ke China di Changsha. Jadi dalam bulan 11 ni, dalam lebih kurang 21 hari bulan, kita akan ke sana untuk ekspor Okey. Jadi inilah hasilnya. Sekarang ni kita akan pindah ke sini. Hasilannya dia lebih kurang, kalau sekotak ni lebih kurang 10 kilo. Lebih 10 kilo. Jadi kita pindah ke sini sebab kita nak hantar cuci ke kilang sebelum kita ekspor ke China. Jadi kita akan membuat pemindahan Okey. Jadi untuk mendapat hasilan yang banyak seperti ini, nombor satu ialah kita kena jaga dia punya suara luar dan dalam. Yang luar tu kena hidup selama yang luar tu kena hidup 6.30 sampai pukul 8 pagi. Itu dia punya cara lah, tips dia. Yang dalam kena hidup 24 jam. Suara ni tak boleh putus Yang penting jangan satu hari pun putus. Itulah punca rumah burung gagal sebab orang tak tuan rumah dia tidak perasan. Kadang-kadang dekat 1 minggu, 2 minggu mati. Dia datang-datang. Sebab itulah di permulaan ini suara amat penting. Suara tu memang nombor satu kena jaga. Suara tu memang nombor satu kena jagalah. Di samping tu bukan suara saja. Pemangsa seperti biawak, tikus, cicak. Itu semua ada dia punya sistem lah, cara dia untuk pengawalan musuh tu kena jaga lah. Kalau suara luar dan dalam hidup tapi dalam ada burung hantu, macam mana burung nak masuk? Betul. Dengan apa lagi Mat? Dia punya musuh untuk burung walit ni. Walit ni macam poker. Poker dia punya burung hantu. Dan yang utama sekali M lah, kita tak nak bagi mati yang terbaik lah kita pasang solar lah untuk tahun pertama ni. Untuk menjaga daripada rosak ni adalah dengan memakai solar lah. Kerana solar ni M tidak akan rosak lah. Itu yang terbaik Jadinya sebab apa kita dalam tahun pertama tu kita kena pakai solar? Sebab kita tak nak bagi M tu mati suara. Ya. Sebab dengan suara lah burung ni mendiami sesebuah rumah burung walit ni. Kerana dengan suara lah burung jadi selamat dia rasa selamat, terjaga lah dia punya koloni dia. Jadi itulah utamanya disyukan lah solar lah yang terbaik untuk masa sekarang lah. Kerana M ni bila kilap dia cepat rosak lah kalau kita pakai api elektrik biasa ni. Jadi untuk 1 M pun dekat 300.5. Ya. Cuba bayangkan kalau kita kena kilap 10 kali dalam setahun. Betul. Biasa ada kadang-kadang tu seminggu 2 kali Ada 3 M 1 M 300.5. Kena sebulan 2 kali dah 6 M. Dah berapa? 300.5 dah dekat 2,000 dah situ jadi itulah risiko bila pakai pakai api elektrik TMB biasa Jadi kalau tempat tu tiada masalah kilat, tidak mengapalah. Ya. Tapi nak lebih selamat, kita guna solar selama setahun. Ya. Bila burung dah banyak, kita tukar TNB balik. Betul. Pasal proses nak permulaan ni kita jangan pastikan
api kena sentiasa 24 jam hidup Betul-betul. yang punca rumah burung gagal tu sebab dia tak jaga api. Betul-betul. Ha. Satu hari pun api mati, burung sudah takut sudah lari. Ada yang sudah lari. Kerana dia merasa selamat ni burung dengan suara. Kulitkan suara itulah yang dia mendiami, kerana dia mendiami. Jadinya tapi bukanlah sebab suara saja. Ya, Yang betul-betul. kedua ialah musuh lah. Musuh lah. Pemangsa pun nak kena jaga juga. Betul-betul. Macam kelawar, burung hantu, Ya. poket. Semua tu kita ada cara dia. Semua. Janganlah lepas ni nak jaga suara saja tapi musuh Betul-betul. tiada tak jaga. Ya, ya. Maknanya tiada Dan pemantauan lah. tiada pemantauan pasal Kerana kita menjaga suara, kita tinggalkan yang musuh yang lain. Tapi insyaAllah lah semua musuh kita sudah ada. Kita punya kawal cara nak membatas. Jadi kita sudah hampir dah hampir penuh nanti. Ni biasa ni lebih ni 10 kilo ni. Dekat 13 kilo ni biasa satu kotak ni. Jadi kita akan hantar ke ni debu-debu ni pun semua ada harga. Ni semua duit. Ya, ya. Sebagai debu emas lah ni, emas putih lah. Jadi ni kita akan hantar cuci. Lepas tu kita akan hantar ke China. China. Terus Dalam bulan 11 ni kita akan ke sana. Jadi Mat nak pergi tak bulan 11 ni? Boleh. Boleh juga. Nak try. Nak pergi tengok macam mana suasana di China. China. Negara yang Apa-apa pun itu sajalah kita punya perkongsian. Okey, terbaik.